Okay, nampak tu. Ni plastik dia. Tekan je. Entah. Okay. Kau bayangkan pula dia nak menahan pressure ataupun temperature coolant kat kereta korang lah. Okay, Mercedes, Mercedes CLA, GLA, A-Class Okay, model W117, 176 dengan W156 lah. Okay, special case sikit untuk B-Class lah yang saing-saing dia. Okay, yang menggunakan enjin M270 M270, tak kisahlah enjin 1.6 ke 2.0 ke. Okay, CLA, GLA, A-Class lah model aku bagi tahu tadi. Korang kalau dah pakai kereta 5 tahun, ni thermostat housing dengan oil filter housing geng. Wah, boleh standby tukar lah. Okay, kalau tak pernah tukar, aku advise pergi workshop tukar je terus. Okay, nak datang kat kita orang pun boleh je. Okay, sebab apa? Ni, kau tengok sendiri lah condition thermostat dia. Macam mana rupa colour dia. Nampak? Okay, dah perang, bocor. Okay, sebab apa? Sebab benda ni dia buat daripada material plastik lah. Okay, ni kita tak boleh nak buat apa. Benda ni dia buat material plastik. Jangka hayat dia 5 tahun lah. 5 tahun, 7 tahun. 7 tahun tu pun kau maksimum lah sebenarnya. Okay, selalunya 5 tahun banyak kita dapat case 5 tahun. Condition thermostat dia dah macam gini dah. Okay, dah patah. Ni perang-perang ni. Semua ni memang tunggu masa je. Nampak? Tu. Ambil kau. Betul-betul jadi pula. Okay, nampak tu. Ni plastik dia. Tekan je. Entah. Okay. Kau bayangkan pula dia nak menahan pressure ataupun temperature coolant kat kereta korang lah. Okay. Lepas tu ada pula oil filter housing. Kenapa oil filter housing? Okay, untuk mengetahui korang, thermostat housing dengan oil filter housing ni duduk sebelah-sebelah je kat enjin korang tu. Okay. Duduk sebelah-sebelah. Material pula boleh buat daripada benda sama daripada material plastik. Jangka hayat memang tak lagi jauh. Okay. Kalau thermostat dah kena, oil filter housing memang akan kena punya dalam masa terdekat. Contoh macam kereta ni lah. Nampak ni? Walaupun oil filter housing dia nampak gelap, hitam, macam okey lagi. Tapi ni nampak plastik dia. Getah dia lah. Dia plastik. Plastik oil filter housing nampak tu. Tekan. Out. 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 Abdul Wahab, kau get out. Okay, so kepada korang, pengguna-pengguna Mercedes yang berada berhampiran Putrajaya dan juga Serbajaya, boleh roger kita orang Transmatic Auto Benz di Taman Putra Perdana Puchong geng. Okay, ataupun kepada korang yang berada berhampiran Seremban, Sendayan, boleh datang kat kita orang di Transmatic Auto Benz di Nilai Impian geng. Apa roger?